Hai semua, jom tengok saya sediakan satu resepi kek yang menjadi viral tapi bahan dia simple je, iaitu kek tiramisu. Okey, first kali kita perlukan serbuk kopi segera yang dibancuh dengan air panas, kacau sampai larut dan ketepikan dahulu. Seterusnya ini adalah whipping cream. Whipping cream ni pastikan dia berada dalam keadaan sejuk, keluar daripada peti sejuk tu, dan kita pukul sampai dia jadi lekat macam ni. Ini adalah mascarpone. Dia punya berat adalah 500 gram. Dia ada dua jenis lah, 500 gram dan 1 kilo. Saya beli yang 500 gram. Masukkan ataupun tambahkan ke dalam adunan whipping cream yang kita dah pukul tadi. Lepas tu masukkan setengah cawan gula caster dan juga satu penutup perasa vanila. Sebatikan semuanya. Okey, bahan seterusnya adalah biskut lady finger. Yang ni saya guna brand Bonomi. Dia datang dalam paket-paket macam ni lah. Okey, sediakan bekas. Kemudian celupkan biskut lady finger ke dalam bancuhan air kopi dan susun dalam bekas. Biskut lady finger ni sangat lembut tau, kena cepat-cepat. Kalau lambat, dia akan hancur macam ni. Nanti tak dapat nak guna lah ni. Susun rapat-rapat biskut lady finger. Lepas tu bila dah cantik tersusun tu, kita tuangkan krim pula. Saya guna sudu je untuk ratakan krim. Lepas tu ulang baliklah proses ni sampai penuh. Untuk adunan ni saya dapat 3 bekas, 1 bekas besar dan 2 lagi bekas kecil. Lepas tu tutup bekas ni. Sejukkan di dalam chiller selama 1 malam. Keesokan harinya, inilah hasilnya. Okey, gunakan serbuk koko, sebaiknya yang tanpa gula supaya rasa pahit-pahit tiramisu tu lebih terasa lah. Ayakkan serbuk koko pada bahagian atas dan ianya sedia untuk dinikmati. Kek ni sangat sesuai lah untuk mereka yang gemarkan gabungan rasa kopi dan coklat. Sekian sahaja perkongsian resepi dari saya. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat mencuba. Bye.